Sayang betul baju anak-anak kita masih lawa, tapi disebabkan tak terlalat macam ni, aku bungkus, aku nak jadikan dia kain buruk weh. Bukan selai dua tapi satu beg. Tapi ada orang cakap kalau guna sabun badang ni, dia boleh kembalikan kepada warna yang asal dan tanpa korang sental pun, korang hanya rendam saja, dia terus hilang dia punya kesan-kesan. Jadi aku nak try lah. So sebelum aku rendam pun, aku baca dekat bahagian belakang lah berapa skop yang kena pakai, berapa hari kena rendam. So untuk kesan-kesan yang macam ni, mungkin mengambil masa lebih daripada 1 hari. So baju-baju yang ni pun aku rendam lebih daripada 2 hari lah sebab kesan tak lalat dan kesan-kesan kotoran tu sangat-sangatlah banyak weh. Jadi kita tunggu 3 hari, kita tengok result dia macam mana. Wih, Masya Allah, result sangat-sangatlah luar jangkaan aku. Sampai kan tak ada kesan langsung. Yang apa orang cakap, kesan-kesan terlalat, kesan-kesan kotor dekat bahagian baju. So, baju ni aku boleh bungkus, bagi dekat orang, sedekahkan dekat orang. So, tak adalah membazir baju-baju semua ni. Untuk sabun badang, terima kasih tau sebab dah bagi baju saya cantik balik.